Eh, kau ni kenapa, Awang? Dah kenapa pula si Awang gendut ni? Oi, Awang. Kau ni dah kenapa, ha? Tua, aku janji tak uji silat kau lagi. Jangan belasah aku, Tua. Jangan. Tua, tolong jangan, Tua. Cuba kawan-kawan bayangkan, kail yang panjangnya sejengkal. Kecil kan? Maknanya, kail itu tak dapat pancing apa-apalah kan? Samalah juga dengan peribahasa kita hari ini. Jika seseorang itu hanya ada ilmu pengetahuan atau kebolehan yang sedikit, jangan sesekali cuba menguji orang yang lebih banyak pengetahuan atau kebolehan. Kalau tak, jadilah macam si Awang tu. Ilmu silat pun dia tak tahu. Ada hati nak uji kehebatan tuah yang memang cekap bersilat. Awang, kan akhirnya termalu sendiri. Tolong jangan, Tua.